Ini isu yang paling besar dan kita desak SPR jawab perkara ini dan kita nak tahu siapa pembekal dakwah kekal ni sebenarnya. Itu antara isu yang berlaku, termasuk isu yang kedua adalah isu pertindihan nama pengundi dan isu yang ketiga adalah isu blackout sewaktu pengiraan undi. Perkara ini memang dinafikan, tapi kita dah ada bukti dan memang kita dah serahkan bukti dan kita minta SPR jawab secara telus. Kita tak mahu jawapan tersebut hanya disebabkan desakan-desakan orang atasan yang SPR boleh tertekan dengan pihak-pihak tertentu. Kita tak mahu. SPR patutnya tunjukkan integriti yang terbaik, yang jelas dan tak bias pada mana-mana pihak. Ini yang kita kecewa hari ini. SPR dah boleh jawab. Orang yang kalah patut terima kalah. Sedangkan kita tahu masih dalam proses bantahan, iaitu selama 21 hari. Itu yang kita kecewa dan kita serah memorandum hari ini. Hanya wakil SPR yang turun terima memorandum dan tak ada jawapan lah. Macam biasa SPR jawab, ya kami terima dan siap dicop 10 Mei dan kita akan jawab dalam masa terdekat. Bagi kami bersikap profesional sebab kami tak terlibat dalam parti politik. Atas sebab itu kami turun hari ini. Kami sebagai badan bebas, termasuk juga kawan-kawan kami yang jadi pemerhati politik, kami rasa kecewa dengan unsur-unsur penipuan yang berlaku. Kalaupun ada penipuan, kalaupun sebelah pembangkang pun menipu, kita pun tolak. Itu pendirian kita. Sebab kami bukan wakil parti. Kami turun hari ini adalah wakil anak muda, mahasiswa yang tolak unsur penipuan. Kita bagi tempoh untuk SPR jawab seminggu. Hari ini hari Jumaat, so Jumaat minggu depan, kalau tak ada jawapan juga, memang kita bercadang untuk turun lagi sekali. Kali ini mungkin kita nak bawa perkara ini ke Istana Negara. Kita berjumpa sedikit dengan Yang di-Pertuan Agong.